Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah. Sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, Ustazah nak pilihlah seorang untuk pick nama kawan kamu. Siapa yang nak volunteer nak pick nama kawan kamu? Okey, jadi. Okey, pick satu. Ambil satu kertas je. Alright, siapa tu? Gambar siapa tu jadi? Tunjuk kat kawan-kawan. Gambar? Gambar Raudhah. Okey. Disebabkan kita dapat gambar Raudhah, Raudhah boleh tak datang ke depan sekejap? Okey, Raudhah cuba pakai. Okey, Raudhah nak buat apa? Tu tengok kiri kanan, atas bawah. Nampak game? Okey, game tu game apa? Mobile Legend. Okey, Raudhah hold sekejap. Okey. Ustazah nak Raudhah pilih seorang lagi. Okey, Okey, dapat Muiz. Okey, dapat Muiz. Okey, Muiz datang depan boleh? Dapat Muiz. Okey, Muiz. Boleh tak tengok dalam ni ada apa? Cuba pakai. Okey, cuba tengok kiri kanan, atas bawah, dapat Muiz. Nampak apa? Muiz nampak apa? Tak game. Nampak game. Okey, game tu gerak tak? Gerak. Okey. Terima kasih Muiz. Okey. Okey. Jadi Muiz dan Raudhah dah tengok game apa? Game ML. Okey, jadi apa kaitan dengan pelajaran kita hari ni? Dia dah tahu kan? Okey, jadinya dalam game ni ada map tak? Ada. Map tu untuk apa? Cuba Muiz terangkan map dalam game ni untuk apa? Untuk apa Muiz? Untuk bergerak. Untuk panduan lah kan? Panduan. Okey. Kenapa kita perlukan map dalam game ni? Sebab kita nak cari cari musuh lah kan? Musuh. Okey. Jadi, macam tu lah juga dengan kehidupan kita. Kita perlukan panduan tak? Okey, jadi kita terus kepada tajuk kita, beriman kepada kitab. Jadi panduan kita apa? Kitab Al-Quran. Pandai. Okey. Disebabkan semua dah pandai pasal kitab Al-Quran, Ustazah nak tanya Afaf Yusra. Sekarang kitab apa yang kita guna? Al-Quran. Okey, yang lain pakai kitab apa? Kitab Al-Quran. Jadi kita ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Okey, yang pertama itu Ustazah. Kitab Zabur. Yang kedua, kitab Taurat. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Okey, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat Nabi Musa. Kitab Injil Nabi Isa. Dan Al-Quran Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi siapa? Kita. Nabi kita pandai. Okey. Kemudian kita nak tahu juga kenapa kita kena beriman dengan kitab Allah ni. Disebabkan semua tadi pandai kan. Ustazah nak pick satu lagi nama. Ustazah nak tanya soalan. Okey, Hadif. Pilih seorang. Ambil satu je kertas. Okey, siapa Hadif? Habib. Okey, Habib. Habib cuba bangun. Okey, Habib. Ustazah nak tanya. Beriman kepada kitab Allah ni rukun imannya keberapa? Keempat. Okey, keempat. Okey. Ustazah nak tanya Nabila dah pula. Nabila. Beriman kepada kitab rukun iman keberapa? 4. Okey. Yang lelaki betul tak Habib cakap
yang keempat? Salah tu yang keberapa? Yang perempuan rukun iman yang ke? Tiga. Okey, nanti ingat balik. Okey, jadi apa kesan dia kita beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, ikut Ustazah. Iman semakin bertambah. Yang kedua, mencapai syafaat Al-Quran. Yang ketiga, hidup menjadi tenang dan teratur. Yang keempat, masyarakat sejahtera. Dan yang terakhir, dikasihi Allah. Okey, Ustazah nak perempuan semua baca kesan beriman kepada kitab. 1, 2, 3. Iman semakin bertambah. Mendapat syafaat Al-Quran. Hidup menjadi tenang dan teratur. Masyarakat sejahtera. Dikasihi Allah. Okey, yang lelaki pula cuba baca kesan beriman dengan kitab Allah. 1, 2, 3. Iman semakin bertambah, mendapat syafaat Al-Quran, hidup menjadi tenang dan teratur, masyarakat sejahtera, dikasihi Allah. Okey, pandai semua. Jadi, sebelum kita masuk kuis, Ustazah nak tanya. Sebelum adanya kitab Al-Quran, kita ada apa? Ada suhuf. Jadi, suhuf ni diturunkan kepada siapa je? Contohnya Nabi Ibrahim. Lagi hadis Nabi siapa tadi? Tak tahu. Okey, tak apa. Contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Daud ada? Okey, tak apa. Kita Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Jadi suhuf ni yang boleh kita ketahui antaranya ialah suhuf Nabi Ibrahim. Jadi suhuf dengan kita Allah ni sama ke? Tak sama. Jadi suhuf ni dia macam mana? Dia hanya lembaran. Pandai. Okey, mesti semua tertanya-tanya, apa jadi dengan kitab terdahulu? Kitab Zabur, Taurat, Injil, dia telah diselewengkan. Jadi sekarang contohnya kitab yang telah diselewengkan seperti kitab Bible. Okey, jadi sebenarnya sekarang Zabur, Taurat dan Injil dah tak ada. Okey, sebelum Ustazah masuk kuis, Ustazah nak ajar satu lagu. Okey, lagu kita nak ingat nama kitab. Okey, semua ikut Ustazah. Kita ambil lagu ini Tok Wi tau. Yang pertama. Okey, 1, 2, 3. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Boleh tak ikut Ustazah? Boleh. 1, 2, 3. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Lagi sekali lagi. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Okey, semua sebut tangan. Okey, jadi kita nak terus kepada aktiviti. Okey, Nabila dah nyanyi seorang. Okey, nanti kita dengar Nabila nyanyi. Okey, jadi kita akan terus kepada permainan kuis. Apa nama kuis kita? Harid, tolong bacakan nama kuis kita. Kuis kitab Allah. Hidup. Okey. Jadi disebabkan kita nak main kuis, Ustazah nak divide kepada 2 kumpulan. 4 kumpulan dulu. Boleh? Sebab Ustazah ada papan bintang juara. Jadi siapa yang menang? Ustazah nak bagi star. Wah. Okey, sekarang Ustazah nak divide kepada 4 kumpulan. Okey, semua dah ada kumpulan masing-masing kan? Okey, diorang semua ada kumpulan masing-masing. Ustazah, tapi kita nak lawan okey, nampak tak Ustazah ada ni? Okey, tapi tu untuk kumpulan
Okey, jom kita main. Okey, siapa yang tekan dulu, Ustazah bagi bintang. Kalau betul, kalau salah, Ustazah tak bagilah. Sabar, sabar. Semua bertenang. Okey. Okey, jadi jom kita mulakan. Okey, soalan pertama. Semua bertenang, semua bertenang. Okey, Al-Quran Nabi Muhammad. Sikit. Sabar. 1, 2, 3. Muhammad. Okey, Nabi Muhammad. Okey, kumpulan 3 dengan kumpulan 1. Okey, next. Nabi Muhammad. Okay, kita tengok jawapan betul ke tak? Oh. Okey, betul. Tadi kumpulan mana? Kumpulan 3 dengan 3 dengan 4. Okey, semua. Okey, Nabi Musa. Kitab Zabur. Ha? Zabur Injil. Ha? Salah. Siapa jawab Injil tadi? Salah. Semua tak dapat. Alright, betul? Okey, betul Taurat. Okey, kita Injil Nabi Isa. Betul. Okey, seterusnya kitab. Okey. Dia bonus round. Okey, ini kalau Ustazah pilih boleh. Yang tengah Ustazah. Yang kat Tengah Ustazah. bawah. Kanan. Kiri atas kali. Ni. Tengah. Kiri atas kali. Okey, tengah. Kiri atas kali. Sedialah barang. Okey, kita Zabur Nabi. Okey, okey dulu. 4. Nabi dah? Betul. Betul ke? Betul. Okey, next. Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Satu. Kelas 1. Kelas 1 dan? Ya. Satu je. Okey, next. Beriman kepada kitab Musa. Belakang dapat sebab dia jawab 4. Apa? Kiri. Okey, next. Soalan yang ketujuh. Mukjizat, baca. Mukjizat. Besar. Alright. Ya, sabar. Kita letak. Okey, akibat tidak beriman dengan kitab. Apa? Pentingkan diri. Okey, semua salah. Apa jawapan dia? Bangga diri. Kita dapat. Okey, seterusnya. Faedah beriman kepada kitab. C. Okey, C. Jadi semua betul. Okey, last question. Apa salah? Okey, last bonus round. Kan atas. Bawah kiri. Kan atas. Sini. Kan atas. Okey, disebabkan kemudian 3 banyak jawab betul, so dah bagi satu. Okey. Tak adil lah.
Apa pula Ustazah tadi? Okey, last. Menjadi syafaat. Cepat datang aja. Menjadi syafaat di padang mahsyar. Menyatakan semoga faedah. Dah. Yang tekan buzzer tu dah. Kita dah habis dah. Ha? Nak bintang lagi? Siapa bunyikan Ustaz tarik bintang dia? Okey. Jadi dah tahu tak apa macam mana kita nak beriman kepada kitab ni? Boleh lah. Kenapa Yusra tak tahu ke? Ya. Okey, disebabkan Yusra tahu, kita nak dengar Yusra dah apa yang Yusra faham pasal beriman kepada kitab ni. Okey, apa Yusra faham? Yusra beriman kepada kitab ni beriman kepada apa? Oh ya? Betul ke? Betul ke? Yusra cakap? Mujizat. Oh, betul ke? Yang lain betul ke? Yusra kata. Okey, Yusra boleh duduk. Okey, yang Ustazah nak? Okey dah. Ustazah nak suruh Nabila tolong Ustazah berikan nama boleh? Harid dengan Hadi. Mana pen? Harid dengan Hadi, Ustazah nak suruh pegang traffic light ni, boleh ke? Okey, ni untuk Hadi, ni untuk Harid. Okey, tengah sikit. Okey, sekarang Ustazah nak tanya soalan. Okey. Betul atau salah soalan dia? Kalau betul, angkat warna merah ke hijau? Hijau. Kalau salah, angkat warna merah. Okey, semua tengok Hadis dengan Harid. Hari ni dia orang handsome kat depan. So, semua kita tengok dia kat depan. Okey. Soalan pertama. Betul atau tidak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Daud? Salah. Jadi siapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Okey. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Melayu. Betul atau salah? Hadis? Hadis? Okey. Okey, jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Arab. Okey, soalan yang terakhir. Okey. Al-Quran Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Betul atau salah? Betul. Habis tu kitab lain tu bukan mukjizat ke? Mukjizat. Suhuf tu mukjizat ke? Tak. Bukan. Memang mujizat kepada Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Okey, tepukan. Beri tepukan untuk Hadis dan Harid. Okey, jadi sebelum Ustazah akhiri kelas pada hari ini, Ustazah nak semua bangun, boleh tak?
satu lagi. Nak nyanyi dia sekali. Okey, semua bangun cepat. Ustazah, dia nak habis kelas ni. Okey. Okey, jadi 1, 2, ingat tak? Adik tahu tak lagu ni? Oh, okey. 1, 2, 3. Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad, Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Okey, jadi semua dah boleh duduk. Okey, duduk. So, jadi balik ni jangan lupa baca Al-Quran. Sebab baca Al-Quran dapat pahala ke dapat dosa? Dapat pahala. Kalau dapat pahala boleh masuk syurga tak? Boleh. Jadi jangan lupa baca Al-Quran setiap hari. Sekian, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.